Hai, halo. Selamat datang ke Selin Abdul Channel. Hari itu mau masak. Mau masak apa ya? Hari itu kita mau masak asam, terung asam. Oh, bunyi dah. Bismillahirrahmanirrahim. Terung asam, guys. Terung asam dengan ikan. Bahan-bahannya ikan herun, terung asam, serai. Itu je. Kita masukkan terung. Besar potong terungnya, guys. Dia ngap-ngap-ngap aja nanti. Lupa pula tahu binatang ni. Cili, guys. Cili. Biar pedas. Udah bau. Udah naik bau. Masukkan air, guys. Biar ada geduk ledak. Bok. Asal nak pedas lagi, tumbuk cili padi lagi. Rasa tak cukup pedas, tumbuk cili padi. Cili padi pedas. Ini dah, guys. Kecil. Dah lama juga dah aku tak beli terung ni. Sejak dia di commercialize, mahal lah. Sebiji kecil je RM2.50. Kalau dulu petik-petik je dari rumah kan. Gelegak. What else? Lama juga masak ni. Belajar sikit kot.
belacan. Blushin. Tekak kita ni kalau tak ada belacan, ya Allah. Cari aja. What else? What else? Gula sikit biar ada rasa manis sikit. Manis, masam, asin. What else? What else rasa yang tak ada? Kamu juga nak geledung. Lepas tu pula Ajinomoto. Ya Allah, kenapa lupa serai ni? Tengok serai guys. Serai 2 batang. Tapi kita lah nak buah banyak mana. Kita yang makan kan. Orang lain makan. Nak buah air sikit lagi pun boleh. Biar syrup nanti. Syrup pedas. Gitu. I'll put a little bit of Ajinomoto. A little bit of salt. Garam merah. Merah kan ni? Pink lah. Pink lah. Tak tahulah nak ke tidak suami makan ni. Ini bukan makanan diorang. Ini makanan kita. Tak berapa tahulah kita orang nak makan ni. Aduh. A little bit of chicken. Apa nama ni chicken ni? Alah chicken lah. Macam tak cukup gula lah. Ada masam, kena ada gula banyak. Saya ni pelik, kalau dah lama tak masak belakang ni macam ingat-ingat lupa. Ingat-ingat lupa tau. So lepas tu baru taruh isi ikannya. Isi ikannya. Kenapa entah. Cium dulu. Ikan apa ya? Oh, ikan heron. Nampak menyelerakan je. Nampak menyelerakan. Ikan udah goreng. Sayur je belum. Sayur ni pun ada. So, sayur apa lagi? So, ginilah guys. Ginilah ikan kita. Ikan masak terung asam.
Bak kata anak saya, nak rasa, nak rasa, nak rasa. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Dah. Ada ikan, ada terung, ada serai, bawang-bawang halia semua ada. Gitu. Ini dia guys, lauk kita orang kampung. Terung asam, masak dengan ikan. So, nama dia apa Ikan terung asam. Terung tu, terung kami lah, terung Iban. Orang Semenanjung tak erti makan ni. Risau juga ni, pandai ke tak dia makan ni nanti. Tak apalah, kita cuba je. Just try. Sedap guys, dah masak dah tu. Bok 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 bok. Sekejap lagi masak, 2 minit lagi masak. So beginilah dia hasilnya ikan terung asam. Okay guys, thank you for joining me. Kita jumpa lagi dalam program yang akan datang. Entah program apa tak tahu. Program masak-masak lah kot. Okay guys, bye-bye. See you later.